Okay, hi guys, Assalamualaikum dan selamat petang. So, it's been a few years since aku dah lama tak post apa-apa video dekat channel ni. Kalau korang perasan, video last aku adalah pada tahun 2019. Dah lama dah sebenarnya aku plan untuk buat video tapi tidak kesampaian lah. Okay, sebenarnya video aku random je. Video aku tak ada spesifik mana-mana topik ke apa. Kita just buat for fun berdasarkan pengalaman aku dengan pendapat aku. Aku just nak share aku punya opinion, aku punya experience. So today's aku introduce balik myself. Okay, nama aku Haziq. Aku buat random video about random topic. And kepada yang baru discover channel aku, selamat datang aku ucapkan. Boleh follow dulu and then click notification bell supaya korang tak miss any of my videos. Guys, untuk topik hari ni 5 tips long distance relationship ataupun LDR. Okay, long distance relationship seperti yang sedia maklum adalah hubungan di mana pasangan tu terpaksa berjauhan. So apabila berjauhan jarang untuk berjumpa. So daripada situ kita boleh lihat sama ada relationship tu akan berjaya ataupun tidak. Okay, first tip adalah communication. Dalam LDR ni communication tu penting. Pasangan kita tak akan berada di depan mata kita. Jadi at least dalam masa sehari tu korang perlu komunikasi antara satu sama lain. For example, aku boleh bagi the whole day korang dah busy, at least malam korang ada waktu free. Okay, malam tu korang boleh message, malam tu korang boleh call ke untuk bertanya khabar. Tak perlulah korang nak kena berkepit 24 jam. At least dalam masa sehari korang boleh chat, tanya dia dah makan ke, sihat ke, buat apa tu, macam mana kelas hari ni, macam mana kerja hari ni. Benda tu dah nampak korang punya effort untuk pastikan hubungan tu berjaya lah. Bila kita cakap tentang communication juga, dia ada quality of communication. Walaupun korang text, korang call, tapi kalau communication tu tak ada quality pun tak function juga. Sometimes perempuan lah, aku bagi contoh perempuan, kadang-kadang dalam masa kadang-kadang dia tunggu juga mesej daripada lelaki, tanya macam how was your day. So at least benda tu lah dah nampak yang korang caring akan pasangan korang. Communication ni juga berkait dengan tips nombor 2 ni, iaitu make time for each other. Walaupun korang busy, sebagai contoh aku ambil pasangan yang dua-dua sama belajar, and then dua-dua ada waktu kelas yang tersendiri, and then ada aktiviti kelab ke apa tu. Okay, so at least walaupun korang busy macam mana, jangan lupa untuk make time for each other. Kalau korang boleh spend time untuk video call ke, and then korang boleh tengok movie sama-sama ke, movie secara live ke, at least benda tu dah nampak yang korang cuba untuk adakan masa untuk pasangan korang. Daripada situ kedua-dua belah pihak tak akan rasa tak abai lah. Sometimes dalam LDR ni benda yang kecil pun kalau korang boleh jaga, at least benda tu akan nampak sebuah pengorbanan yang besar korang lakukan untuk pasangan korang. Tips yang ketiga ni dia sukar sikit, iaitu untuk trust your partner and don't overthink. Mungkin ada sesetengah orang rasa perkara ni susah untuk dititik beratkan, tetapi sebenarnya perkara yang penting yang korang perlu buat adalah percaya each other dulu. So why not korang trust each other? Kejujuran tu adalah satu yang penting. Kalau korang boleh berpegang kepada kejujuran tu, insya-Allah perkara lain seperti overthinking kita boleh elakkan. Okay, korang cuba bayangkan kalau korang overthink and then korang fikir pasangan korang macam tak ada masa untuk korang, sedangkan dia dah berusaha untuk mencari masa. Bagi aku benda tu tak fair lah, sebab pasangan korang dah cuba yang terbaik. Okay, nombor 4, cuba keep the relationship exciting lah. Korang cuba untuk buat hubungan korang tu rasa macam lebih menarik. Sebagai contoh, ada perempuan, korang boleh cuba buat surprise ke, korang boleh cuba beli flower bouquet ke, ataupun
arrange mana-mana surprise delivery ke, untuk make sure pasangan korang rasa dihargai lah. So, at least something yang korang boleh hantarkan kepada pasangan korang supaya dia rasa special lah. Macam itulah. So, korang boleh cari idea-idea lain yang boleh buat pasangan korang rasa special. So why not kan? Tips yang terakhir senang sahaja, have a future plan together. Sebab korang berjauhan, mindset korang kena fikir ke depan. Perlu ada further discussion lah. Kita nak perjalanan LDR kita ni lebih bermakna lah. Kita tahu kita punya relationship ni bukan setakat tu je. Masing-masing tahu, okay, masing-masing dah serius. So walaupun jauh, at least kita boleh rasa yang relationship ni mungkin akan ke next stage. Okay, just set in mind, remember yang LDR ni sebenarnya bukan mudah. Akan ada hari di mana kita akan rasa sunyi, akan ada hari di mana kita akan misunderstanding. So it's depend on us lah macam mana kita adapt dengan situation tersebut. Tapi kena percaya bahawa jika dua-dua belah pihak willing to communicate, willing to trust each other, not to overthinking and so on, insyaAllah aku percaya dan aku confident yang korang punya relationship akan berjaya. At the end of the day, it's not about how far you are from each other, but it is how close you are at the end of the day. So itu sahaja. Kalau korang suka video ni, boleh like, jangan lupa komen apa-apa pandangan korang, ataupun korang ada cadangan untuk next video, insyaAllah aku akan baca dan kita akan consider lah untuk buat next video. Bagi aku itu sahaja yang aku boleh kongsikan. Kalau ada apa-apa kekurangan, korang jangan judge sebab this is my opinion lah dengan apa yang aku pernah experience. Okay, so till I see you guys on the next video, jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Okay, bye bye.